I punya Facebook sama TikTok account sekarang sudah ada masalah. Mungkin kena freeze. Kenapa? Lepas I balik dari China, I punya TikTok dapat 2 warning tau. Sampah lagi 1 warning, freeze. Semua I punya knowledge habis. Facebook pun sama. I punya business portfolio terus hilang tau. So sekarang I tak boleh control dia. I hanya boleh post video sahaja. I cuba teks Meta punya orang, tak dapat bantu. Dia cakap macam mana pun tak boleh. I sudah teks yang payah punya lah, cakap 10,000 settle, tak boleh. So, satu cara aja. I sekarang panggil I punya editor, cari balik itu video lama, download balik dekat TikTok, nanti I post pergi IG. So, I harap korang pergi subscribe I punya IG sekarang. Okay? Kalau tidak, nanti semua video hilang. Itu video penting tau. Kenapa penting? Bukan main-main punya video. I punya knowledge. I ajar orang macam mana tengok kereta, macam mana tengok kereta mileage adjust, macam mana tengok apa yang scam. Itu semua dekat dalam. So, cuba subscribe sekarang. Cari IG Bro Wong Official ataupun Bro Wong. Nampak ambil gambar I punya. Okay. So, itu sahaja. Harap korang cepat pergi subscribe. Lepas itu, I punya TikTok sama IG harap tak ada kena freeze lagi. Sekarang I pegang balik semua. Okay, thank you.